Okey. Ni. Ni jenis air dryer manual. Air dryer manual. Jenis kita boleh ngajah. Contohnya hak boleh ngajah kan. Kita nak ayat kalau ada bocor sini tu, ada bocor contohnya angin kendai dah. Puff. Kendai derah. Puff. Tapi ada angin bocor ada sikit sini. Ada angin bocor sini sikit ah. Lepas tu kalau ada angin bocor gitu, terang ngajah gone dulu sikit. Ketak dulu. Hak jenis pakai lelaki, hak ngajah manual. Ngajah sikit ah. Ketak balik. Lepas tu you tutup dak, you berhenti angin dak. Lepas tu tunggu lama sekali lagi. Biar angin kendai pula. Kalau bocor lagi, terus kemas sekali lagi. Sikit aja jangan banyak ulah. Ulah. Okey, you berhenti dak. Lepas tu tekan. Okey ni. Tunggu angin lepas pula. Angin kendai balik. Kalau bocor juga, punah gone ni. Tukar. Ataupun tukar repackit. Dia repackit dia begini lah. Dia kalau hak bocor sini, gone ya, dia bocor. Mana dah berarti dia? Mana dia? Ni. Ni ya bocor, dia pakai O-ring sini. Hidup sini. Ni gitu lah. Kita bocor. Gini. Lepas tu, cepat ngajah ni pula. Cepat ngajah ni pula, hidup sini. Hidup gitu lah. Ni gini, ni gitu. Lepas tu, dia sebenarnya gini. Ni duduk dalam, ni duduk ke gini. Lepas tu, spray. Lepas tu, lapik dia. Lepas tu, buburan ni. Okey. Lepas duduk gitu. Tapi jek lah. Jek okey, boleh buat dulu kan dia ni. Paknya aja. Boleh. Ada gapo pun ni. Yang untuk tekan spray tu. Spray ngabar dia. Boleh juga itu kejek. Ikat sikit-sikit. Sebab tu jenis pakai skru panjang. Kita boleh ikat sikit. Ya gitu. Ikat aja. Salah. Lepas tu hak bawah ni. Dia ke bocor angin kendai tu beg tak. Angin bocor. Ada angin bocor halus tak. Dia ni lah O-ring dah lebih.